Welcome back to our channel, mate. So, kita sekarang berada di Pavilion Bukit Jalil. Banyak sekarang nature konten kami buat. So, sekarang kami buat konten dalam mall pula. Alright, tak kami buat apa? Let's go, guys. Oh yeah. Cari tempat ya, bang? Tak ada tempat besar. Okay. Sana. Okay, je. Oh, dekat tu, dekat apa? Apa tadi? Kedai game tu. Kedai game? Sport Spark apa benda Sport Spark Kong. Sport Spark Sung. Actually dah banyak sangat dah aktiviti-aktiviti kami buat dekat luar kan, nature and whatnot. So asalnya this time around kita relaxkan diri untuk buat something yang dekat dalam mall ni. So it will be interesting, guys. So we'll see. So this is our new shirt. Oh yeah. Yeah. Oh yeah. Tak nampak eh. Oh yeah. Oh yeah. So bawa buat baju, so dia batak sikit lah kan. Dia main mall pakai baju macam ni kan. So itulah. So kami sedang menuju ke tempat yang kami nak tuju. So I'll see you guys later. Bye bye. Oh yeah. Tiket ni one day pass boleh keluar masuk lah sampai 10 malam. Dan nanti kat e-train ada staff korang pakai tiket. Okay. Sebelum masuk nanti make sure abang install app ni dulu. Okay. Kita install game. Alright, boleh. Sebab certain game dah nak perlu booking daripada apps lah. Okay. Certain je lah. Betul. Okay, alright. Okay, itu saja Terima kasih. Terima kasih. Alright guys, so kita dah settle payment. Kami dah nak masuk ke game on. Let's go. Enjoy. Nanti sebelum masuk boleh pakai kopi. Okay. Okay, so kalau abang main kat sini waktu weekend, harga dia RM41. Kalau abang main waktu weekday, harga dia berapa? RM30. So itulah, kami kena beli stokin sebab kena pakai stokin dalam ni. Stokin berharga RM7 sepasang. So apa yang tengah pakai? Apa yang tengah pakai abang? Lawa stokin dia. Game on. Game on. Woohoo. Dia pakai POV saja. Aduh. Dia mah bukan gila ni, bukan lift. Let's go. Kali bunyi. Kenapa? Hang tu lebih muatan. Badminton kena booking apps dulu lah. Lepas tu baru datang sini. Okay, alright. Apa Oi, book apps badminton court nombor 2 tu. So kat sini kalau hampa nak main game apa, hampa kena book apps daripada apps apa ni, Game On punya apps dekat App Store ke dekat mana-mana ke, boleh download. Kat sini mana yang tengah hot, yang orang selalu book? F1 kalau weekend lah. F1 lepas tu apa lagi? F1 ada, F1 lah, F1 F1 Archery Lane Archery. untuk yang dewasa. Okay. Kita dengan karaoke. Karaoke lah, so karaoke dengan F1. Book F1 lah. Mana F1? F1 mana? Bawa lagi Oh, this slot 2 Mana? F1 ni selalu Maksudnya? Sekarang ni? saya dah tahu dah perlu buka sebab selalu penuh. Oh, Kalau awak boleh ramai juga. So sekarang ni kalau ikutkan ni so ni boleh book ni? Tengok tu dia. Daripada berapa macam ni kena tunggulah.
So untuk sekarang ni yang ada pukul 3. Pukul 3 je boleh. Tak apalah. Nombor Book je lah. Dia salah satu. kosong satu. Okay, memandangkan dekat sini kebanyakan game hampa kena book. So book siap-siap. Book siap-siap baru kita pergi main. Sebab kalau tak book, tak kira orang yang main semua book, saya kami tak boleh nak main apa. So kami tengah duk book slot apa yang patut sekarang ni. Macam apa yang tengah buat dah ni kan. Tengok ni. Apa yang tengah duk book slot untuk main Nintendo Switch. 2 pack kan? 2 pack. Okay, confirm booking. So kami dah settle booking. Kami nak menuju ke tempat yang first kami nak main. Main apa dia? Pai, jom kita main tu, Pai. Pai, jom kita main tu, Pai. Tu macam menarik, Pai. Woohoo! Bag boleh pakai ke bag tinggal? Buka spare motor je. Buka tak mana? Tak. Tak atas ni. Selamat eh? Selamat. Dah tak dalam eh? Bahaya kan? Tak ada tepi tu boleh? Oi! Oh! Ni abang cakap kau ni tu dah budak tempat healing. Ni tak ada langgar-langgar, tak ada langgar dia. Memang ikut abang lah nak main langgar boleh. Boleh lah. Pegang dia punya. Dia tak ada ni je pakai baju macam baju atas tu eh. Oh. Sabar. Tiga minit. Ni macam ni bang, 3 minit. Tengok ni bang. Tak boleh bang, 3 minit macam ni bang. Penat. Kita buat first game Hai. Penat bang. Yang tak boleh main aircon. Susah nak Han? Sampai. You were asking for what? QR just now, is it? You did? You know what? You're the best, man. You subscribe, man. You're the best. I appreciate it, man. Wait for your video to be uploaded. You are the best. Thank you so much. Thank you so much. Appreciate it. Do you have YouTube as well? You have. So why don't we subscribe your channel now? What's your YouTube channel name? Come on. Dragon Legion. At least you have 2 new subscribers today, you know? Yeah. Oh yeah. Alright. Thank you so much, guys. Appreciate it. Wui. Kikau. Oi.
2 3 4. Oi, 4 ah. Wah, lagi satu dari saya. Tak payahlah. Aku dapat 3. So hamba dapat apa ni? 4. Nipu kau dapat. Aku 4 tadi belakang tak kira. Dah lah, ambil je lah kat kau. Nah, sudah balik. Alright. Thank you. Masuk belakang ni. Aku tumbuk lagi. Binatang dah. Naik lah, naik. Boleh kan? Boleh kan? Boleh. Kalau boleh kat lebih. Seloknya. Come on, bye. Oh. Ya Allah. Abang level 10 terus bang dia. Jangan. Tahan ni apa? Come on apa? Come on. Oh cabut. Wih, macam ada experience lah, Bai. Menunggang. Apa yang menunggang? Menunggang langgang ni. Ni nak naik macam mana ni? Abang lompat. Lompat je? Lompat panjang. Dia lemah sikit tu. Boleh. Hei. Ui. Ui. Boleh. Ya kan? Okey. Baiklah. Yalah. Oh yeah. Wih. Serius ah? Ni level 1 ke? Level 1 tak apa. Tipak badan. Level 2. Wih. Astaghfirullahalazim. Kenapa lah macam ni ha? Ni level 2. Pening. Wih. Serius lah. Abang kena try level 3 sekali. Ha? Kena try level 3 sekali. Tak try lagi tadi. Itu bukan level 3 tadi. Ni baru level 2. Okey dah bye. Cukup bang. Cukup. Tak boleh, kepala pening tu. Kita belakang ni sebenarnya baru buka dalam 9 lebih. Ni belakang ni. Ini 3.0 ni baru buka 9 lebih. Tapi ini buka untuk weekend dan super day saja. Kalau super day macam kita orang, super day adalah public holiday dengan school holiday lah. So macam kalau orang nak datang weekend dengan super day ni lain harga. So dia rasa 41 macam hari ni 41, kadang-kadang 38. Kalau hari biasa kita buka sampai sikit je. Oh sampai sini je. Sebab tu ada pintu gate kat situ kan. Kita buka kalau weekday kita buka kafe dengan sampai kafe dengan pelayan tu je lah. Yang belakang ni memang kita tak buka. So maksudnya hari biasa pun yang belakang tu buka juga untuk budak-budak. Cuma yang ni saya tak buka. Betul. Bull ni pun semua tak buka lah. Ni pun tak buka untuk weekday. Weekday harga dia lain pula. Kalau dewasa 30, kadang-kadang 27. Faham. Oh no wonder lah. Faham. So bila kita buka weekend ni lagi banyak lah game dia. Pickleball ada. So dia recommended kalau nak dapat main semua datang weekend atau school holiday lah. Betul. Public holiday pun ada. Macam tu lah. Faham. Pickleball macam pickleball kat sini je ada.
dekat tempat lain tak ada. Oh. Macam kita dekat Sport Hub ni, kita punya game adalah sport based game lah. So macam game yang berunsurkan sukan. Oh. Kalau pergi theme park, lain pula game dia. Macam game on ni kita ada dua. Kalau tengok logo kita pun game on Sport Hub lah. Oh, okey. Dekat Melawati dengan Topen dengan theme park. Melawati dengan Topen theme park. Betul. Kalau yang ni konsep sport Sport Hub. Sport Hub lah. Kalau theme park ni dia more tu macam extreme game lah. Macam poolnya dia juga dekat Melawati. Macam kalau macam dekat Topen kita ada rock climbing. Macam tu lah. Abang Hakim and the Magistrate ke? Bukan. Jangan. Itu jauh lagi perjalanan. Jauh lagi. Okay bang, terima kasih banyak bang. Kita enjoy dulu okay bang. Alright, jumpa lagi bang. Alright. Apa ni? Ya Allah. Apa ni? Apa ni? Oh, hebat doh. Woi. Woi, apa ni? Hebatnya saya itu. Dah lama tak keluar breakdance-nya. Kena menari. This is Spartan. Dia tak stable lah sini. Tahu benda. Kali dulu kali titik center. Hai. Oi. Baik tak mana? Baik tak? Kat sini secure tak? Oh ya, pickleball. Out. 3-1. Okay, rehat jap. Kalau jadi main pickleball back aku beli racket sendiri yang lubang kan. Senang hangit. Ini pukul kuat jadi slow, pukul slow lagi slow. Kipas lah, tak ada angin. Weh, tenang weh. Kita ada lagi satu last game. Rehat. Setengah jam. Setengah jam. Ini best apa? Main pikir ni best. Serius.
Kau apa ini? Weh, moving goal hit mat aku punya ni. Step, aku punya step. Ni, step tu gerak-gerak dia. Tadi kaki dia lari. Okay, welcome to esports. Hello, hello. Wish, tak ada orang, sumpah lah. Mana-mana je ke? Okay. Oh. Woohoo. Oh, dia satu tempat satu game. Oh, faham. Kau belakangnya aku lagi senang. Oh, begitu punya. Okey dah. Macam mana? Ha. Wih. La ilaha illallah. Okey bang. Wih, ya Allah. Keren. Oh Allah, kau tak gerak sotong. Kaki banyak, laju sikit. Masa. Putih banget enggak? Iya. Lah. Michael Jung. Let's go. Kita karaoke. Cepat pilih lagu, baik. Kamu. Ya, buka lampu. Oi, lampu tengah sangat. Tolong tekan keabadian cinta, baik. Oh yeah. Let's go. Tak mungkin ku lupa teringat pertama nan indah penuh makna. Oh yeah. Kekecewaanku sungguh tak berarah, biarkan ku harus bertahan. Jangan pernah kau coba untuk berubah. Tak relakan yang hilang indah dan sudah. Dia bisa bela lembah cinta yang lara, tapi sekarang ada yang berbeda. Cintaku bersama padam-dam teringat arwah hidupku dan bisa bela. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah kasih untuk masa depan. Gaya moda. Aduh, terkeluar mulut.
Okay cepat. Bye. Alright guys, so kita sedang menunggu untuk main pool. Tapi kami punya pool tunggu sebab ada orang tengah nak main. Yo, snap. Solen la 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 la. Terry Boba. Weh, hujung dah jom. Sana. Sana. Hantam saya labu. Dah. Jom lah. Ni kena main cepat-cepat weh sebab ada 15 minit. So kau target strike, aku target body. Wah. Lama tak main ni. Oh, main. Kalau dia masuk tu dia mengarut sangat, serius mengarut sangat. Sebelah lapar hitam kan. Dia bodoh juga. Aku nak masuk sini 11. Pandai ya. Hai, tak masuk. Hai, stop. Alah, sedekah jariah pula. Ni setengah jam kan? Let's go Pai, setengah jam. We have half an hour only. Oh yeah. Tayar aku dah patah dah 2 kali. Tayar aku dah patah dah 2 kali. So aku rehat salah. Mungkin aku tak bakat aku main game laju-laju macam ni kan. Patutlah hamba tak laju. Serius lah laju tak? Aku tak laju macam tu. Bongkok hang. Laju. Aku tak ada benda-benda ni kan. So first time main ni pakai pakai controller PS. Iyalah. Jangan main kat rumput nanti dia tangkap. Break. Minyak terus. Serius lah. Kita tak pandai main bola tu. Serius lah, saya kaki bangku serius. Okey bang, abang boleh masuk YouTube bang? Saya boleh insya-Allah. Boleh ya? Abang boleh masuk YouTube bang? Boleh ya? Boleh ya? Insya-Allah boleh. InsyaAllah boleh. Okey, jom. Tapi kita orang main dengan geng tua-tua lah boleh? Boleh. Kita orang tua-tua Kita geng tua-tua. GTT. Geng tua-tua.
Okey, nasi tu. Ini tidak adil bagiku. Wih. Wah, penat. Mantap. Mantap lah bang. Mantap bang. Ayak mahal. Nak bawa air luar tak bagi. Ayak mahal. Aduh ya Allah. Mana? Sini. Mana ni? Boleh beli kat luar 2 gelas. 2, 3 dah. Itu dah out. Kau pergi ambil. Aku dah apa-apa ini. Nampak? Are. Silap. Aduh, dia ketuk meja tak salah. Hai, kau ingat main China? Ni aku pakai kes. Itulah balasan ni untuk bawah. Dua kosong. Alah. Balik 5-3. Yes. 6-3. Wih, yes. Tak pemanah-manah kat hutan ke bang? Tak apa sebab video aku yang editor tak apa. Sheriff of Nottingham. Dah training dah. Apa hal ke atas pula? Kenapa ada ke atas pula? Ni apa yang punya? Ni apa yang punya? Apa yang punya? Oh bang, kau tadi tak nak rekod. Oh bang, aku kau nak beruntun. Wah, hebat lah abang.
Dulu aku mana pusat. Apa pantang dikutuk, confirm perform. Nampak kat mana tu? Sebelah. Okay lah. Hebat. Tengok muka sikit, muka belanggak sikit. Cepat sikit tu orang ni, dia panah muka kau ni. Banyak tempat lah pun dah pergi. Dah pergi dah. Kalau buka YouTube ada lah, kita orang punya pergi Kelantan, kita pergi Terengganu. Ni lah nama YouTube. Belakang ni. Ada QR kan nak subscribe, boleh scan je lah. Boleh subscribe kan. Jika kau tak boleh pegang. Oh ya, tak apa sekarang. just nama je lah, nama bot user tu kalau kata Nanti balik mana ada muka saya ke dah. Oh, memang ada lah, tengok tengah record ni. Alright guys, so kami dah sudah buat semua aktiviti dekat sini. Cukup sudah. Adakah anda berpuas hati Abang? Ya, puas hati. Sebab banyak aktiviti yang korang boleh buat dekat sini. Masa yang boleh diluangkan dalam 4-5 jam memang cukup puas hati. Berbaloi-baloi. Thank you. Terima kasih bang. Jumpa muka anda akan ada di YouTube. So kalau nak tengok muka anda kena subscribe. Itu saja. Jangan lupa like, share, subscribe. Alright. Jumpa lagi bang. Okay bagi bang. Mantap akak. Terima kasih banyak akak Alright. Dari lama dah kat sini. Mana? Kau nak pergi mana lagi? Nak tengok kasut ni. Akhirnya kau pakai kasut. Jom. Pakai slipper je Mat. Serius lah Mat. Jumpa lagi bang Jumpa lagi bang. Alright, thank you bang. Alright. Okay guys, so kita dah settle di game on pada hari ini. Terima kasih yang mana yang dah subscribe, yang mana yang dah follow channel, yang dah support. Terima kasih. Kita jumpa lagi di video akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum. Oh yeah.